Semiconductor, apa tu? Tak ada kena-mengena dengan saya pun. Bila kita cakap pasal semiconductor, ramai bayangkan benda teknikal yang jauh daripada hidup kita. Tapi sebenarnya, hampir semua benda moden yang kita guna, telefon, kereta, mesin hospital, komputer, semuanya bergantung pada chip. Dan yang menariknya, sebelum chip-chip ini sampai ke tangan pengguna, banyak daripadanya singgah dulu di Malaysia. Malaysia hari ini mengurus kira-kira 1/3 daripada kerja pemasangan dan ujian chip dunia. Besar tak? Besar ya. Dalam ASEAN pula, kita antara pengeksport komponen elektronik dan papan litar yang paling utama. Dan inilah sebabnya industri ini sangat dekat dengan rakyat biasa. Ratusan ribu pekerjaan wujud kerana sektor ini. Daripada operator kilang di Penang, Kulim, Johor, Melaka, sampailah jurutera, pereka chip dan ratusan PKS tempatan. Bila pelabur datang, peluang kerja bertambah, gaji naik dan peniaga kecil pun dapat tempias rezeki. Beberapa tahun kebelakangan ini, pelabur global nampak potensi Malaysia dengan lebih jelas. Tahun 2024 sahaja, lebih 11 bilion US dollar pelaburan baharu yang diumumkan. Ada yang untuk R&D, ada yang untuk naik taraf kilang, malah ada yang untuk bina kemudahan wafer fab baharu. Kalau tengok trend pelaburan sejak 2021, memang jelas berlaku lonjakan besar dalam sektor elektrik dan elektronik. Tetapi untuk kita terus maju, kita juga tak boleh pandang sebelah mata pada cabaran. Pertama, bahagian pasaran Malaysia dalam rantau ini sebenarnya makin menurun. Pada 2018, kita menguasai sekitar 43%. Tetapi menjelang 2025, angkanya dijangka turun ke lebih kurang 33%. Negara seperti Vietnam dan Thailand sedang mengejar rapat. Ini bermakna kalau kita terlalu selesa dan tak berubah, kita boleh kehilangan kedudukan yang selama ini kita banggakan. Selain itu, dari sudut keselamatan ekonomi, kita masih sangat bergantung pada dua negara besar. Hampir separuh bahan mentah semiconductor kita datang dari China dan hampir separuh ekspor kita pula pergi ke Amerika Syarikat dan China. Jadi kalau dua kuasa besar ini bergolak, naikkan tarif atau kenakan sekatan teknologi, kesannya bukan sekadar muncul dalam laporan ekonomi, ia akan dirasai oleh pekerja kilang, vendor kecil dan akhirnya menjejaskan nilai ringgit. Yang seterusnya memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat kita. Dan dalam masa yang sama, industri ini sangat memerlukan tenaga mahir. Hari ini pun syarikat-syarikat sudah mengadu mereka ni kekurangan jurutera dan pakar teknologi yang boleh urus proses yang lebih canggih. Kalau kita tak tingkatkan peluang dalam TVET, universiti dan latihan semula untuk anak muda, peluang kerja bergaji tinggi yang sepatutnya milik rakyat Malaysia mungkin berpindah ke negara lain. Sebab itulah National Semiconductor Strategy diperkenalkan. Matlamatnya bukan sekadar untuk tarik pelaburan yang besar, tetapi untuk naikkan kedudukan Malaysia dalam rantaian nilai. Kalau sebelum ini kita banyak fokus pada kerja berpasangan dan ujian, sekarang kita mahu tambah aktiviti yang lebih kompleks seperti pengeluaran bahan, wafer fab, reka bentuk dan R&D. Aktiviti seperti ini bukan sahaja bawa teknologi yang lebih maju, tetapi juga gaji yang lebih baik untuk rakyat kita. Kita juga tak mahu terlalu bergantung pada satu negara. Kita kekal berdagang dengan Amerika Syarikat dan China, tetapi pada masa yang sama membuka lebih banyak ruang dengan Eropah, Timur Tengah dan Asia Timur. Dalam masa yang sama, kerajaan dan industri perlu pastikan rakyat tempatan dapat manfaat sebenar daripada pertumbuhan sektor ini. Maksudnya, bila pelaburan itu datang, peluang pertama harus diberi kepada anak Malaysia. Bukan hanya bawa masuk tenaga kerja luar. Sebab itu, kerjasama antara industri, universiti dan TVET sangat penting. Akhirnya, cerita semiconductor ini sebenarnya bukan cerita teknologi semata-mata. Ini cerita tentang masa depan ekonomi negara dan rezeki rakyat. Kalau kita kekal sebagai negara kos rendah yang hanya buat kerja asas, kita mudah diganti. Tetapi jika kita berani ubah model dan tingkatkan kemahiran bakat tempatan, Malaysia boleh kekal sebagai hub utama semiconductor dunia dengan lebih banyak peluang kerja bergaji tinggi untuk rakyat kita.